Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton What's Next Podcast. Hari ini saya bercakap dalam bahasa Melayu ya. Minggu lepas kita melakukan siri pertama What's Next Podcast dalam bahasa Inggeris. Dan minggu ini adalah siri kedua What's Next Podcast. Dan sebagaimana yang kita semua maklum, What's Next Podcast ini akan membincangkan isu-isu semasa, sama ada isu ekonomi, isu politik, isu sosial, isu anak muda dan sebagainya secara umumnya untuk isu-isu yang timbul di Malaysia dan juga secara khususnya isu-isu yang berlaku di dalam negeri Selangor yang kita cintai ini. Jadi seperti biasa, penonton-penonton sekalian boleh menonton What's Next Podcast di 3 saluran yang utama, iaitu pertamanya di TikTok People of Selangor, dan yang keduanya channel YouTube POS Studio, POS Studio, dan yang ketiganya boleh juga ditonton dan diakses di FB PAS Selangor. Okey. 2-3 menjak ni, isu politik menjadi panas. Kita tengok selepas kemelut yang berlaku di Perlis tentang kerajaan Perlis, so kita melihat banyak isu-isu politik yang timbul. Antaranya adalah isu yang berlaku di dalam dikatakan berlaku di dalam Perikatan Nasional, okey, iaitu sekarang ini kita menunggu-nunggu mesyuarat Perikatan Nasional untuk memilih pengerusi PN yang baru. Jadi banyak cakap-cakap, banyak desas-desus yang mengatakan siapa yang sepatutnya menjadi pengerusi Perikatan Nasional, adakah PAS akan mengepalai Perikatan Nasional, adakah calon yang akan diberikan oleh PAS, adakah parti-parti lain bersetuju dan sebagainya. So ini adalah antara isu yang panas sekarang ni, isu yang menjadi bualan di media sosial dan sebagainya. Dan kalau kita ingat minggu lepas dalam siri pertama What's Next Podcast, kita telah bawakan tajuk yang agak relevan dan juga kontroversi dengan tajuk PAS for All or PAS will fall. Dan kita telah panggil Dr. Shun Loh membincangkan tentang konsep PAS for All dan bagaimana PAS boleh, apa yang PAS boleh tawarkan kepada masyarakat Malaysia, kepada rakyat Malaysia dari segi keharmonian kaum, dari segi apa yang boleh ditawarkan kepada kaum-kaum lain dan juga orang-orang bukan Islam, dan bagaimana Dr. Shun telah menerangkan bagaimana penerimaan orang bukan Islam setakat ini mengikut pengalaman beliau terhadap konsep PAS for All. So ini isu politik sentiasa panas, tetapi penonton sekalian, yang lebih panas lagi pada minggu ini dan juga minggu lepas adalah isu babi. So malam ini special, kita nak bincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan isu yang cukup panas. So saya nak ajukan satu tajuk, apa jadi dengan babi? Okey? Nampak sebut tu pun lain macam kan? Babi. Apa jadi dengan babi? So malam ini kita ada tetamu yang cukup istimewa. Tetamu kedua kita dalam WhatsApp Podcast. Cukup istimewa. Orang yang sangat berpengalaman dalam politik. Orang yang tidak asing sebagai aktivis yang selalu dan sentiasa berkhidmat kepada masyarakat. Saya kira rakyat negeri Selangor ini tidak asing lagi bagi rakyat negeri Selangor. Semua orang kenal beliau. Seorang pemimpin, seorang yang aktivis, seorang ahli masyarakat, seorang ketua masyarakat yang sering kali membawa idea-idea yang baik untuk pentadbiran dan juga membantu rakyat Selangor dalam segenap aspek kebajikan dan sebagainya. So kita ada pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain tidak bukan bersama saya yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Betul. kerana sanggup ataupun sudi meluangkan masa Datuk YB yang begitu padat.
sanggup meluangkan masa untuk buat Snack Podcast. Terima kasih. InsyaAllah. Terima Alhamdulillah. kasih. Okey, sebagaimana kita tahu, YB Datuk Dr. Ahmad Yunus adalah seorang bukan saja ahli parlimen Kuala Langat, beliau juga seorang ahli Dewan Negeri iaitu kawasan Sijangkang. So kita bolehlah bayangkan bagaimana sibuknya beliau, seorang ahli parlimen kena attend, kena hadir di sidang parlimen, dalam masa yang sama seorang ahli Dewan Negeri kena hadir di sidang Dewan Negeri dan sebagainya, dan sudah tentu khidmat masyarakat dan sebagainya. Begitu sibuk beliau, tetapi terima kasih sekali lagi YB Datuk sudi bersama kita untuk bincang pada malam ni, Datuk. Tajuk dia bunyi itu macam kontroversi, tapi kita perlu faham apa jadi dengan babi, Datuk. Okey. Sebelum kita memanaskan lagi suasana apa yang kita nak tanya apa jadi dengan babi ni. Isu ni tiba-tiba, Datuk. Tiba-tiba isu ini menjadi satu isu yang panas. Saya kira pengamatan saya adalah apabila pada 10 Januari 2026, Datuk. Kalau saya tak silap, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor memberikan satu titah. Kita tengok Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ni sangat cakna, mencemar duli, berkenan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada rakyat negeri Selangor dan khususnya kerajaan negeri Selangor yang memimpin negeri Selangor pada hari ini tentang banyak isu sekarang ni. Baginda tuanku menyentuh isu sebelum ini, isu sampah, isu banjir dan sebagainya. Tapi kali ini kita lihat isu yang disentuh oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor adalah tentang isu babi. Jadi kalau boleh saya petik titah dan kenyataan media Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, bunyinya pun Duli Yang Maha Mulia telah mengambil maklum dan memandang serius keputusan Kerajaan Negeri Selangor yang membenarkan operasi penternakan babi di kawasan Tanjung Sepat, Kuala Langat mulai tahun ini sebelum dipindahkan ke kawasan Bukit Tagar pada tahun 2030 di atas tanah seluas kira-kira 202 hektar. Dan kemudiannya baginda tuanku menceritakan kebimbangan-kebimbangan tentang kawasan Kuala Langat yang didiami oleh ramai penduduk Melayu dan sehinggakan yang ni yang kita rasa titah baginda ini serius, sehinggakan baginda mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat untuk tinggal dan menetap bersebelahan kawasan penternakan babi seperti di Kuala Langat serta menempuh sendiri pengalaman sebenar seperti yang dialami oleh penduduk sekitar. Datuk, dalam konteks titah ini kita tengok, bagaimana Datuk melihat, adakah titah ini satu baginda berkenan untuk menyuarakan ketidakpuasan hati rakyat, menegur kerajaan negeri, dan kenapa bagi Datuk bunyinya begitu tegas, bunyinya begitu serius, bunyinya begitu tidak berkompromi dengan isu ini? Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yus. Sebelum saya jawab tu, saya ingat saya nak bertanya juga dengan Dr. Yus ni. Adakah isu ni real? Real daripada segi yang kita lihat memang panas di negeri Selangor. Ya. Adakah real daripada sudut keterjaminan babi kepada masyarakat yang mengambil ia sebagai sumber protein? Adakah dia satu isu real yang daripada sudut soal ketidakterjaminan makanan? Itulah, saya pun sejujurnya Datuk, saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba timbul, sebab kita tak tahulah, tak pernah dengar kata orang tak cukup makan babi ke ataupun tak cukup supply. Kita tak pernah dengar sebelum ni, Datuk, sejujurnya lah. Okey, saya melihat daripada satu sudut, betul, Esko mengatakan bahawa ketidakcukupan sumber protein ataupun daripada babi ini kepada pengguna-pengguna ataupun mereka yang mengambil sebagai sumber protein. Cuma saya tengok sehingga pada hari inilah dalam isu yang agak panas ni, kalau kita lihat, jarang daripada masyarakat Cina ataupun yang bukan Islam yang mengambil ini sebagai makanan sumber protein mereka bersuara. Hatta daripada
pimpinan-pimpinan masyarakat Cina, Kaum Cina. Ya. kaum Cina Hmm. ataupun yang bukan Islam. Ya. Kalau politiknya mungkin DAP, Ya. mungkin parti-parti yang bukan asasnya Melayu Islam. Betul. Tidak ada yang bersuara. Ya. Adakah mereka merasakan ini bukan isu kepentingan kepada mereka? Ataupun mereka menjadi hari ini sebagai kerajaan yang mungkin melihat isu ini remeh? Ataupun apa yang tersirat di atas isu yang berlaku ni? Kita yang Melayu Islam ni yang mikir sampai kepala botak kita nak melihat bagaimana modern pig farming akhirnya yang kita nak mencukupkan babi tu di Negeri Selangor. Cuma berbalik kepada soalan doktor tadi, bagi saya melihat ini adalah sesuatu yang serius. Soal ladang ataupun isu babi, apa jadi dengan babi ni kan, sehingga tuanku sendiri menitahkan, dan pada pandangan saya ini bukan titah yang bersahaja, tetapi ada asasnya, dan saya dapat merasakan seolah-olah ada ketidakpuashatian dan juga mungkin murka tuanku, sehingga sebagai pimpinan di Negeri Selangor disebutnya wakil rakyat, suruh duduk bersebelahan dengan ladang babi ini sesuatu yang serius lah bagi saya. Dan saya melihat bahawa kemungkinan besar, saya tak berani nak tuduh, tetapi mesej ini tidak sampai kepada tuanku. Bagaimana perancangan kerajaan negeri untuk ke arah modern pig farming, ataupun meneruskan ladang yang ada di Kuala Langat untuk sementara sehinggalah 2030 nanti dipindahkan ke Bukit Tagar perancangan mereka ini. Maklumat ini tidak sampai kepada tuanku secara terus. Hakikatnya sehingga Exco menghadap tuanku selepas daripada titah. Saya merasakan kemungkinan besar tidak ada pemakluman, tidak ada sembah maklum kepada tuanku. Dan mungkin saya mencelah sikit Datuk on isu tu. Tapi bukankah Datuk pernah juga menjadi anggota pentadbiran kerajaan Negeri Selangor, tapi dari segi proses, bukankah kalau sefaham saya Datuk, Exco ataupun Yang Amat Berhormat Menteri Besar sudah tentu perlu menyembah maklum kan perkara-perkara dan perkembangan dalam sebuah negeri. Macam kita tengok kalau dia berkat persekutuan ni, PMX ni asyik orang kata sebelum cabinet meeting mesti jumpa yang di-Pertuan Agong sebagai satu proses pemberitahuan kepada, walaupun kita tahu yang di-Pertuan Agong ataupun Duli Yang Maha Mulia Sultan ini above politics. Mereka above politik. Tetapi sebagai ketua negeri, sebagai ketua negara, mereka disembah maklum. Jadi pengalaman Datuk takkanlah kalau ada sembah maklum, bagaimana tuanku boleh bertitah seolah-olah tidak dimaklumkan kepada baginda dari segi proses itu? Yalah, kalau saya lihat melalui pengalaman, saya pernah berada di pentadbiran almarhum Tan Sri Khalid, kemudian Datuk Seri Azmin Ali. Saya ingat sebelum kita mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun mesyuarat Exco setiap minggu itu, Menteri Besar akan menghadap tuanku untuk menyembah maklum yang terkini berkaitan dengan keputusan-keputusan kerajaan negeri dan juga kertas-kertas yang akan dibincangkan di dalam mesyuarat esok sebagai contoh untuk minggu berkenaan. Dan di bawah pengetahuan Duli Yang Maha Mulia tuanku. Dan saya tak pastilah apa kaedah yang ada pada hari ini. Tidakkah Menteri Besar juga menghadap Duli Yang Maha Mulia tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun bagaimana? Kalau saya kira ini tidak berlaku, ini satu kerugian di dalam urus tadbir di antara Badan Eksekutif Negeri Selangor
dan juga dengan pihak istana, dengan tuanku secara langsung. Betul, bila saya sebut tadi, saya bukan nak membayangkan apa-apa Datuk, tapi saya agak gusar apabila sehingga peringkat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai ketua negeri sehingga ke peringkat baginda perlu menyatakan setegas itu. Dan kita tengok yang kita tengok video sebelum ini, baginda tuanku sendiri menegur dalam isu banjir. Ada yang baginda katakan better dah fed up, better dah muak. Kan sebegitu teguran baginda sultan. Kenapa kita sehingga membiarkan isu-isu serius sebegini perlu difikirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, dan dari segi itu mungkin rakyat akan melihat adakah kerajaan negeri Selangor ini gagal kerana sampai sehingga baginda tuanku kena cakna tentang isu ini. Sepatutnya kalau kerajaan itu ditadbir dengan baik, tidak perlu sehingga tuanku memikirkan perkara yang sebegitu. Bagaimana Saya Datuk pun lihat? melihat begitu juga, Dr. Yus, sebab ini bukan kejadian pertama yang Hmm. menunjukkan kemurkaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Tempoh hari apabila titah Tuanku semasa perasmian Masjid Cina berkaitan isu sampah dan banjir, sehingga Tuanku sendiri menyebutkan seolah-olah nasihat dia mencurah air di daun keladi. Kemudian isu sampah lagi, sehingga baginda menyebutkan bahawa dia dah jemu dah. Jemu. Dan apabila dibuat kenyataan-kenyataan seperti ini, menunjukkan bahawa sesuatu yang serius lah kepada kerajaan negeri, dan saya masih mengharapkan lagi supaya perkara ini boleh diperbaiki, dan kerajaan negeri lebih cakna lah berkaitan dengan isu-isu yang seperti ini, sehingga menampakkan seolah-olah kemurkaan daripada Duli Yang Maha Tuanku dalam sistem urusan ahli eksekutif ataupun orang-orang politik ni dalam menguruskan negeri Selangor. Okey, Datuk. Sekarang kita balik kepada apa jadi dengan babi ni. Kan itu sebagai background latarnya. Tapi isu babi, bagaimana Datuk melihat sekarang ini ideanya yang dimomokkan oleh kerajaan adalah untuk centralize, kan, untuk semua ladang-ladang babi ini khususnya di Kuala Langat dipindahkan ke satu kawasan yang dinamakan sekarang ni kawasan Bukit Tagar untuk dibuatkan ladang babi secara berskala besar bagi menyelesaikan masalah pencemaran dan juga masalah rungutan daripada penduduk-penduduk di sekitar ladang babi. So itu cadangannya. Bagaimana Datuk melihat cadangan itu dulu? Kita tengok bagaimana Datuk melihat cadangan itu? Saya ingat ini sesuatu yang sangat baik. Dan perkara ini pun bukan hanya timbul tiba-tiba pada hari ini. Ini dah mula dibincangkan di awal tahun 2000 lagi oleh Kerajaan Barisan Nasional ketika itu. Kemudian dan juga ada siri-siri lawatan. Begitu juga dengan Kerajaan Perikatan Nasional dan Kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Maknanya dia bukan isu yang baru. Dan saya melihat sesuatu yang baik sebenarnya dalam sudut mungkin beberapa perkara, sebab ekoran yang berlaku dalam penternakan babi ini berkaitan dengan ladang-ladang babi ini yang berlaku di negeri Selangor, terutamanya di Kuala Langat ni, jumlah yang begitu besar, ladang-ladangnya dan jumlah ekor yang begitu besar, isu pencemaran bau, isu pencemaran alam sekitar, air yang dialirkan ke sungai-sungai sehingga ke laut, dan yang isu berkaitan dengan penyakit yang kita pernah kena serangan Japanese encephalitis dan juga virus Nipah tempoh hari, saya tak tahu 2000 awal 2000 ataupun sebelum 2000 tu, begitu yang impak yang cukup besar. Dan apabila kedudukan ladang secara tradisional yang merata ini, memang kawalan dia susah. Dan inisiatif untuk mencentralisekan, memusatkan ladang ini adalah satu usaha yang saya ingat bukan saja baik dan diidam-idamkan oleh kerajaan negeri supaya pengurusan-pengurusan tadi dapat diuruskan dengan baik. Okey. Cuma
Datuk YB sebut tentang cadangan ini ataupun idea ini bukan idea baru, bukan kerajaan perpaduan hari ini yang tiba-tiba lahirkan idea sebegini. Ia sudah berlaku lama, Ya, sudah difikirkan lama, khususnya tentang modern pig farming yang ya. kita katakan tadi, Mhm, bagaimana mhm, peralihan antara ladang tradisional kepada ladang moden kan. mhm. Jadi itu usul sudah lama. Tapi sekarang ini seperti kalau saya boleh rujuk kepada kenyataan Esko Datuk IR Izham. Dia seolah-olah jadi blame game pula sekarang ni kan. Bila kita kritik kerajaan, rakyat mengkritik kerajaan dan baginda tuanku memberikan titah sebegitu, maka jawapannya, oh dulu pun Esko pun masa dulu tak buat apa-apa juga. Dan kemudian dikatakan dahulunya ladang ni dikatakan berjumlah 128 ladang. So saya telah zaman kita telah berjaya kurangkan kepada 114. So saya nampak seperti defensif. Adakah ia defensif dan cuba shift the blame kepada orang lain atau bagamana Datuk melihat? Dia macam ni lah Dr. Yus. Saya tengok hari ni dia jadi isu politik pula. Ha. Dia jadi politik bergaduh. Cuma saya melihat isunya adalah bagaimana akhirnya pengurusan peternakan babi ini yang merata, yang secara tradisional, yang kita ada masalah yang kita sebutkan tadi, akhirnya kita dapat memusatkan dan dia dapat mengatasi beberapa perkara-perkara yang jadi isu. eh. Hmm. Hmm. Soalnya adalah kalau daripada dulu kita perancang kita, masa kita ambil Kerajaan Negeri Selangor daripada Barisan Nasional Pakatan Rakyat pada ketika itu, Hmm. kita ada 140 ladang Oh, di Kuala Langat 140. dan Sepang. Oh, Dan 140. sebenarnya dikatakan semasa YB PAS sebagai Esko Pertanian, Ha. sehingga terutamanya YB Zaidi lah sehingga yang ditumpukan tu Ha. pada 2014 penghujung ada 128 ladang, kemudian diturunkan ini pada 114 ladang. 14. Hmm. Dan saya ingat isunya bukan kita nak turunkan ladang-ladang babi ini, Hmm. tetapi akhirnya bagaimana kita nak kawal isu yang kita hadapi itu, dan cara kaedah yang terbaik adalah melalui daripada kaedah tradisional yang berselerak Hmm. jadi kepada satu model farming. Hmm. Sehingga itu antara matlamat. Tak perlulah nak mainkan berapa banyak Nak ladang. kira Orang pun boleh bercerita pula walaupun kurang ladang, babi makin babi banyak. makin banyak kan. So Nah, kalau kita nak main kalau nak matematik main ni, main begitu dia tidak akan selesai, dan penyakit pun berlaku juga kan. ya. Uh, Itu yang saya nampak Datuk. Maksudnya kita perlu hentikan blame game ni. yeah. Kan kita sebagai kerajaan maupun pembangkang maupun rakyat perlu kata apa, memberi kritikan membina untuk mencari solusi dan melupakan semak dan imbang kepada kerajaan. Cuma gini, Datuk. Saya melihat satu isu kenapa kekhawatiran, kebimbangan, kegusaran ini disuarakan. Sebab orang kata uh, macam mana kita tak tahu maklumat secara terperinci. Yang kita dengar 500 ekar ataupun 202 hektar. Yang kita dengar adalah di Bukit Tagar. Tapi kita tengok bagaimana di 500 ekar ini bukan kecil ya. 500 hektar yeah. ni kita boleh bayang 202 hektar ni sangat besar. Jadi dari segi berapa banyak babi ataupun kita panggil standing pig population, berapa banyak yang kita akan bela yang penternak-penternak akan ternak di dalam kawasan yang akan dipindahkan nanti, dan kegusaran dikatakan apakah yang nak dibuat skala besar ini sehingga menyebabkan ada ekspor ataupun production yang begitu besar kan. Jadi kita tak ada data. Jadi bagaimana Datuk melihat dari segi production, dari segi keperluan protein tadi, ataupun kata-kata ataupun cakap-cakap yang mengatakan ini semua bisnes nak ekspor, nak buat untung. Okeylah. Saya suka melihat bahawa sebenarnya kita melalui satu jangka masa yang panjang, walaupun kerajaan bertukar ganti. Seperti mana saya sebutkan tadi, akhirnya kita nak buat satu modern pig farming yang dapat menyelesaikan banyak masalah. Dan sepatutnya daripada sudut persiapan kita ke arah itu,
persiapan ataupun persediaan kita. Mungkin melatih ataupun menyana pakar-pakar kita daripada tempatan. Banyak lawat dah tempat, Itulah. termasuklah ke Jerman, melihat modern pig farming yang berlaku di sana dan beberapa Hmm. tempat yang lain lah. Semua EXCO dah pernah pergi dah untuk melawat. Ya, Bagaimana nak implementkan di Selangor ni. Hmm. Sudah tentu ada satu perancangan yang baik sepatutnya dah disusun atur. Ketika saya masih ingat lagi ketika zaman Saudara Zaidi menjadi EXCO pertanian, Hmm. 2014, penghujung 2014, saya ingat ada masuk dalam media juga. Hmm. Pun sudah direncanakan by 2018 Hmm. kita akan memulakan modern pig farming. Hmm. Dah tak ada yang secara tradisional ni. Hmm. Sebab tu saya merasakan apa yang berlaku selepas 2018, kemudian sepenggal selepas tu seolah-olah tak ada cerita, masuk penggal yang baru sekarang ni baru dia highlight. Dah berapa tahun tu? Dah berapa tahun dah tu. Apa persiapan kita? Adakah ada satu libat urus yang telah berlaku di kalangan stakeholder dan juga di kalangan masyarakat yang kita nak bangunkan tempat itu. Dan saya lihat seolah-olah sesuatu yang tidak tersusun perancangan dia. Sehingga tadilah menimbulkan kemurkaan pada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi saya melihat kalau hari ini disebutkan bahawa di Selangor pada ketika ini kita ada 100,000 ekor babi dan dia memenuhi keperluan 30% keperluan bagi mereka yang menggunakan. Dan saya melihat apabila kenyataan menyebutkan 202 hektar bersamaan lebih kurang dalam 500 ekar. Dan ini menjadi timbul pelbagai persepsi. Kalau dikatakan 30% keperluan makanan ataupun keperluan babi ini dan 100,000 ekor. Kalau nak ambil 100% mungkin kalau sekarang 30% mungkin dalam 350,000 maksimum 400,000 ekor. Kalau 400,000 ekor, saya Google juga sebab kalau kita lihat dia ada garis panduan di peringkat veteriner bagaimana keperluan ladang babi, pengurusan hasil kumbahan dia dan sebagainya ni. Yang ideal modern pig farming ini adalah 250,000. Yang ideal, mudah diuruskan mungkin daripada sudut kalau dia menyebabkan pencemaran, kalau dia berlaku outbreak jangkitan, kalau dia mati tak diuruskan, mungkin itu jumlah yang ideal lah. Jadi kalau dikatakan 10 meter square boleh menempatkan 100 ekor babi. Bermakna kalau 200 hektar. Kalau 10 meter square 100 ekor babi, 200 hektar bermakna 2 juta babi. Kalau 100 hektar 1 juta babi. Kalau kita nak ambil katakan keperluan tadi dalam 400,000 ekor, mungkin 50 hektar dah cukup dah. Dah cukup dah 50 hektar. Mungkin adalah keperluan lain, tempat sistem kumbahan dia, mungkin penampan. Saya ingat tidak mengambil jumlah keluasan yang begitu besar. Dan ini pun kita tak tahu sebenarnya sebab tidak ada pemakluman yang dimaklumkan kepada masyarakat seperti mana saya sebutkan tadi, termasuklah libat urus dan sebagainya. Tapi bila keluar kenyataan bahawa jumlah acreage itu sehingga 500 ekar ataupun 200 hektar tu nampak besar. Dan timbul kepada kita menyebabkan persepsi mungkin untuk ekspor dan sebagainya. Ini yang sehingga sangat tuanku pun menyebutkan juga dia tak mahu, tuanku tak mahu babi ni sebagai bahan ekspor pula untuk keperluan masyarakat bukan Islam yang memakan daging babi. Sekadar itu cukup. Saya ingat setakat ini pun kita bukanlah sampai peringkat ekspor daripada luar negara. Dalam dalam negara kita pun Sarawak, Penang pun mempunyai jumlah yang cukup besar. Boleh diimport dan saya ingat daripada sudut kecukupan itu cukup. Cuma mungkin kalau kita negeri Selangor
mungkin daripada sudut pengurangan kos dan sebagainya yang dah ada ni kita nak perbaiki supaya tidak menyebabkan isu-isu yang akan timbul, saya ingat tidak memerlukan jumlah yang begitu luas. Dan bagi saya sendiri, personally, saya harapkan dia hanya sekadar untuk keperluan masyarakat yang menggunakan di dalam negeri Selangor. Cuma prinsipnya, saya kira kita tidak menafikan dalam kepelbagaian kaum dan agama ini mereka yang menggunakan babi sebagai sumber makanan protein mereka, teruskan. Dan saya ingat dalam kalau dalam politiknya PAS sendiri dalam Islam pun kita tidak menegah orang yang menggunakan atau makan babi sumber protein itu, mereka boleh makan, tak ada masalah. Dan saya ingat secara umumnya penerangan ini harus sampai kepada masyarakat, kepada rakyat, supaya tidak timbul persepsi-persepsi, dan dia mematuhi juga apa saya ingat dia perbincangan antara Exco dan Tuanku itu dapat dilaksanakan dengan baik. Itu menarik apa yang doktor katakan tentang maklumat, maklumat yang perlu jelas. Sebab saya kira ini bukan projek kecil. Ini bukan projek kecil-kecilan, dan kita lihat rakyat kena lebih diberitahu tentang info-info. Dan satu isu yang sekarang ni menjadi polemik, saya rasa kita tak, walaupun saya berkongsi pandangan dengan Datuk Doktor tentang kita tidak ada masalah dengan sahabat-sahabat kita daripada kaum Tionghoa. Dengan kaum ni kita tidak ada masalah, dan selama ini pun tidak pernah ada masalah. Maksudnya mereka ada keperluan mereka, ada makanan asasi mereka mungkin, walaupun saya percaya tidak semua juga, tapi itu hak mereka. Yang mana PAS sendiri, saya pun memang kita tahu tidak akan menghalang. Kalau hak beragama pun tidak dihalang, doktor, apatah lagi nak makan apa semua ini tidak ada isu. Cuma begini, kita tidak dapat lari juga daripada sesuatu sensitiviti yang mungkin timbul kalau tidak berhati-hati. Contohnya pemilihan kawasan. Kan? Ada yang mengatakan doktor, bahawa okey, kalau kita sumber protein ini khusus kepada masyarakat Tionghoa, adakah relevan, adakah baik untuk dilakukan ladang secara mega ini di kawasan yang majoriti Muslim? Dia timbul persoalan-persoalan begitu, walaupun mungkin tidak berdekatan dengan rumah, tetapi kawasan itu majoriti Muslim. Apakah itu satu idea yang terbaik? Apakah itu menjaga sensitiviti? Kan? Jadi ini polemik sebab kita tidak ada maklumat. Jadi bagaimana Datuk melihat dari segi itulah pemilihan, sensitiviti, yang adakah sensitiviti tertentu yang perlu dijaga, dan bagaimana kerajaan sepatutnya menangani dan juga merancang isu ini supaya dia tidak jadi polemik, Datuk? Ialah saya melihat bahawa keputusan memilih kawasan itu adalah satu perkara yang sangat krusial, yang sangat penting. Walaupun mungkin kawasan yang dicadangkan ini adalah bukan tanah kerajaan, tanah hak milik, dan pertimbangan yang saya melihat yang besar adalah dikatakan kawasan ini berkaitan dengan kawasan tempat pelupusan sampah di Bukit Tagar, yang dikatakan tidak ada siapa pun yang nak duduk situ sebab bau busuk ni. Tetapi pertimbangan-pertimbangan yang lain harus menjadi pertimbangan utama. Apatah lagi kalau dia melibatkan kepentingan awam. Itu satu. Selain daripada mungkin ada sensitiviti daripada sudut agama ataupun masyarakat, kerana saya melihat antara luahan di Lemah Tuanku yang mahu dihentikan ladang babi di Kuala Langat, juga disebabkan oleh kawasan sekitar itu adalah kawasan Kuala Langat ni majoritinya adalah kawasan Muslim, orang-orang Melayu, dan sangat itu juga menjadi satu pertimbangan untuk dilihat pemilihan kawasan itu harus betul, harus tepat, dan yang penting adalah perlu ada libat urus dan juga ada
SIA, Social Impact Assessment, Hmm. pandangan daripada masyarakat. Mungkin ada yang bagi pandangan-pandangan yang kadang-kadang agak remeh, kadang-kadang mungkin tidak berkaitan. Tapi ada pandangan-pandangan yang kadang-kadang kita boleh melihat, pengalaman saya sebagai exco, pandangan yang kadang-kadang kita boleh menjadikan kita membawa kepada pemikiran yang kedua. Hmm. Kerana ada perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang tetapi dia sangat realistik. Contohnya kalau bilik tagah ni, saya tengok aktivis-aktivis alam sekitar ataupun profesor dalam akademik berkaitan dengan alam sekitar, termasuklah Profesor Makatab yang juga memberikan komen. Ialah kalau walaupun dia dibuat secara modern pig farming yang tertutup, yang kaedah kubahan itu dapat dijaga, yang mungkin tidak ada outlet yang keluar, zero discharge, zero effluent, Zero influence, zero ah, discharge. ah, yang ini pun kita kena lihat risiko-risiko yang mungkin berlaku. Sebab kawasan Bukit Daga ni adalah kawasan, kalau kita melihat pada sumber air kepada negeri Selangor, ini kawasan midstream. Dia punya upper streamnya adalah daripada kawasan di Hulu Langat sana, kemudian ke Sungai Selangor, dan ia menjadi sumber air mentah kepada 5 loji rawatan air kita. 5 loji rawatan air. Dan ia menjadi sumber air bersih 60 hingga 70% kepada Selangor dan juga Kuala Lumpur. Kita mempunyai pengalaman apabila berlaku pencemaran, kesan yang cukup besar. Kita khawatir kalau berlaku juga perkara yang mungkin menyebabkan pencemaran kepada sumber air kita, sesuatu yang serius akan berlaku. Sebab 60-70% ini jumlah yang cukup besar. Dan ini harus difikirkan. Dan ialah, walaupun daripada sudut on paper biasanya apa juga projek kita ni baik, tetapi di peringkat lapangan nanti mungkin sebab kelemahan penguatkuasaan kita di negeri Selangor, dan apa-apa juga yang kemungkinan besar boleh berlaku, ia akan sangat memberikan mudarat kepada masyarakat. Sebab tu saya melihat bahawa pentingnya satu libat urus, pemakluman kepada awam, perbincangan-perbincangan yang kepada stakeholder yang penting ini adalah satu perkara yang sangat penting. Walaupun hanya sekadar untuk menentukan tempat ataupun lokasi yang akan kita bangunkan. Saya tertarik dengan bila kita katakan on paper, atas kertas itu baik, atas kertas itu begitu berteknologi, kita ada rujukan Jerman dan ada dikatakan nak tiru di Pulau Pinang, so kita tak ada maklumat tentang itu, tapi rujukan itu baik, sains itu ada, di atas kertas itu baik, tetapi daripada satu perusahaan tradisional, ladang tradisional diubah menjadi satu projek mega, kan? Sefaham saya, kadang-kadang perubahan, kita boleh katakan ini adalah satu perubahan drastik. Ya, YB. Perubahan drastik, maksudnya tradisional tiba-tiba perlu buat secara mega, dan modern pig farming ini kita faham tertutup, tidak ada kawalan dia, bagaimana kumbahan, bagaimana najis babi itu diuruskan. Kita tahu najis babi ini amonia tinggi dan sebagainya, bagaimana diuruskan, bagaimana kalau babi itu mati, bagaimana ditanam. So, maksudnya peralihan ini drastik. Dan apabila kita tengoklah banyak projek-projek, biasanya sebelum dibuat perubahan drastik ini, yang saya sefaham saya, lebih molek ataupun kadang-kadang idea yang bagus untuk kita buat projek rintis. Kan? Banyak kita buat, Datuk. Maksudnya, okey, kita nak perkenalkan penanaman new crop misalnya. Kita buat projek rintis dahulu. Dan pengenalan teknologi bandar mesra, karbon dan sebagainya, kita buat projek rintis dahulu. Tetapi isu babi kita ni seolah-olah ia terus menjadi satu berskala mega, dan terus menjanjikan teknologi ini mampu menyelesaikan semua masalah. Bagaimana Datuk lihat, apakah kaedah itu tanpa projek rintis ini, adakah baik kaedah begitu?
Yalah, sebenarnya saya pun tanya-tanya berapa sebenarnya yang kerajaan unjurkan untuk projek modern pig farming ni, Ha. kerana kita tak tahu. Kita tak Pun tahu. ada Ya. bunyi-bunyi seolah-olah Exco pun tak tahu berapa banyak yang diunjurkan. Tak ada nak Kalau jawab. kita tak tahu berapa banyak yang kita nak unjurkan, kita tak, macam mana kita nak buat tindakan-tindakan Ya. yang kita jangkakan selepas itu. Ya. Eh? Betul. Dan saya melihat kalau ialah pemakluman-pemakluman sebelum ini pun apabila kita bangunkan projek modern pig farm ini bukan bukan modal yang kecil. Dia memerlukan modal yang besar walaupun bukan kerajaan negeri yang akan mengeluarkan modal ini. Dia PFI, projek PFI kan. Tapi saya melihat macam di peringkat Jabatan Veteran ini pun dah ada dia punya garis panduan. Kalau dikatakan bahawa the ideals adalah 250,000 satu ladang tu. Why not kita mungkin buat 250,000 punya ladang. Yang mungkin kalau kecil mungkin tidak akan ada pulaman ataupun dia tidak dia punya pulangannya pun mungkin tidak berbaloi. Okey, ambil 250,000 projek yang ideal itu, bangunkan dan lihat bagaimana akhirnya. Seolah-olah apa yang sebutkan oleh Dr. Yus tadi, it's a pilot project. It's a pilot project. It's a pilot project. Yes. Dan kalau okey dan ada keperluannya betul, kalau buat satu lagi, mana 500,000. 500,000. Dan 500,000 kalau unjuran pada hari ini 30% 100,000 dah lebih daripada 100% pun. Betul. Betul. Dan Dia akan jadi maaf Datuk. Dia maksud yang saya fahami sebab tidak ada hasil yang kita nampak di depan mata, sebab tidak ada keyakinan dan trust yang rakyat nampak di depan mata. Projek ini, modern pig farming ini, sebegitu di Bukit Tagar ini memang pastinya tidak akan ada zero effluent, zero discharge, pastinya tidak ada. Jadi saya kira itulah sumber ketidakyakinan. Sebab tu mungkin saya lihat pilot project kita sebut, projek rintis tadi, untuk memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa teknologi ini memang boleh diaplikasikan dan kita mampu, dan ada syarikat yang mampu. Tapi macam doktor katalah, balik kepada banyak benda yang kita tak tahu kan. Banyak benda yang kita tak tahu. Saya ingat dia sangat sangat relevan lah kalau dikatakan ialah mungkin kita sebut projek rintis, walaupun mungkin dah ada di Malaysia ni, kita dengar di Penang dah ada, dan kata pun isu bau tu pun tidak masih lagi tidak menyelesaikan masalah isu bau. Dan biological biogas pun nampak macam bermasalah juga. Jadi saya ingat baiknya mungkin cubaan ini dibuat secara yang tidak sembrono begitu, tetapi ada kaedah-kaedah yang mungkin akan memberikan satu impak yang lebih baik kepada masyarakat. Okey. Pandangan Datuk. Walaupun tadi kita sebut tentang PFI, Private Fund Investment Initiative. Apakah di sini sebab Duli Yang Maha Mulia Sultan seolah-olah membayangkan, mungkin pada hemat baginda, seolah-olah apakah ada pihak-pihak tertentu yang di dalam titah disebut kan, apakah ada kepentingan pihak-pihak tertentu kan. Dan dijawab oleh Exco Datuk IR Izham bahawa ini adalah PFI, tidak ada menggunakan dana kerajaan, dan baginda selepas itu pun mengulangi penegasan bahawa jangan ada dana awam, biarkan ia secara sektor swasta. Tetapi apabila dia berskala besar, Datuk, kan, berskala besar ini, bagaimana Datuk melihat apakah ada kemungkinan kepentingan komersial? Ya, kita pun itulah maklumat, kita pun tak tahu siapa yang akan dapat projek ni, Datuk. Kita tak tahu siapa akan dapat projek. Betul, penternak-penternak tradisional itu akan dipindahkan, tapi
yang menguruskan modern pig farming dengan kos yang tinggi yang Datuk sebut tadi, siapa yang akan menawarkannya? Jadi bagaimana Datuk melihat dari segi commercial projek ini? Saya ingat daripada sudut prosedur itu harus jelas, harus dimaklumkan supaya tidak ada persepsi-persepsi yang mungkin negatif. Dan kalau tuanku kalau boleh tak unsur rasuah ataupun ada kepentingan-kepentingan pemimpin yang tertentu, ini sesuatu yang dia berlaku dalam apa-apa projek pun. Sebaiknya biar dia jelas supaya masyarakat juga tahu dan mengikut prosedur. Ya. Sebab saya ingat sebelum ni pun antara dalam perbincangan semasa saya sebagai exco pun ada juga syarikat-syarikat yang pemiliknya adalah orang-orang Melayu Islam yang juga berminat untuk menjadi membangunkan modern pig farming ni. Okey. Jadi bagi saya supaya dia jelas, tidak ada isu-isu yang berkaitan rasuah dan sebagainya, pemakluman supaya akhirnya tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang tidak bagus. Okey, Datuk. Kita bersama dalam lebih kurang setengah jam ini dengan Datuk Dr. Ahmad Yunus. Satu perbincangan yang saya kira sangat baik saya rasa sebab saya harus menyatakan kekaguman saya terhadap Datuk, perbincangan yang begitu positif, yang begitu matang. Saya kira tidak sewenang-wenang menyatakan ataupun mengkritik secara membuta tuli, tapi pandangan yang saya kira mengambil kira keresahan-keresahan awam dan juga mengambil kira pelbagai faktor dan juga secara realistik. Jadi kita di dalam What's Next podcast siri kedua, apa jadi dengan babi. So, kita setelah panas sikit ni, kita berehat sebentar sebelum kita teruskan soalan-soalan panas pada malam ini kepada YB Datuk Dr. Ahmad Yunus. Kita rehat dulu. Kita kembali dalam What's Next podcast siri kedua. Apa jadi dengan babi? Okey, itu tajuk kita pada malam ini. Bunyinya agak kontroversi, tetapi isu ini penting untuk kita menelusuri dan memahami apakah isu sebenar di sebalik polemik ladang babi ataupun perpindahan ladang babi yang dicadangkan daripada kawasan Kuala Langat, Tanjung Sepat ke Bukit Tagar. Dan kita ada tetamu istimewa yang telah berbincang dengan kita, telah menyuarakan pandangan bernas beliau selama lebih kurang setengah jam 45 minit, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi, iaitu Ahli Parlimen Kuala Langat sendiri yang telah berkongsi dengan kita pengalaman dan juga pandangan beliau. Okey, Datuk. Di awal tadi Datuk ada menyatakan bahawa adakah isu soalan cepu mas kepada saya, adakah isu ni real? Adakah isu ini isu yang sebenar, yang berlaku, ada real isu, memandangkan pemimpin-pemimpin politik khususnya yang mewakili masyarakat Cina lah. Sebab kita bercakap tentang sahabat kita kaum Tionghoa inilah isu babi ini berkaitan dengan pengambilan sumber protein oleh masyarakat Cina. Jadi tapi yang saya peliknya, kita lihat tidak ada pula kenyataan pimpinan-pimpinan parti-parti yang secara umumnya mewakili masyarakat Cina ini lantang sama ada mengkritik ataupun membela ataupun mempertahankan kerajaan negeri Selangor terhadap isu babi ini. Kita tak nampak. Yang pemimpin DAP pun saya tak dengar.
yang sepatutnya mereka ini yang menjuarai isu ini, tetapi saya membetulkan saya doktor, saya tak nampak satu kenyataan daripada pemimpin DAP. Bagaimana Datuk melihat, adakah bagi mereka tidak penting, adakah bagi mereka isu remeh, ataupun bagaimana sebenarnya keadaan itu berlaku, Datuk? Okey, saya melihat isu ini adalah satu isu yang universal sifatnya. Hmm. Walaupun ialah kita tak nafikan kepelbagaian kaum dan anutan agama yang citranya begitu dalam negara kita, yang pelbagai, uh, sebab dia juga melibatkan walaupun dia adalah isu berkaitan sumber makan protein masyarakat bukan Islam, termasuklah Cina, tetapi ia mempunyai kesan kepada masyarakat yang lain. Hmm. Cuma saya melihat seolah-olah dia pemimpin-pemimpin masyarakat Tionghoa Cina ni dia tidak, seolah tidak memperjuangkan masyarakat mereka, kerana saya tak nampaklah ada apa-apa statement sama ada di pemimpin di peringkat persekutuan ataupun di negeri Selangor khususnya, pemimpin-pemimpin Cina ataupun Tionghoa yang mengeluarkan apa-apa juga kenyataan yang sepatutnya mereka mengungguli dalam isu-isu ni. Betul. Ataupun mereka merasakan bahawa mereka tidak tak memperjuangkan akar umbi di peringkat masyarakat mereka. Saya ingat ini sesuatu yang masyarakat Tionghoa dan bukan Islam yang menggunakan babi sebagai sumber protein dalam mereka harus melihat adakah pemimpin ini memang tidak melihatkan bahawa ini adalah salah satu daripada perjuangan demi kebaikan kelompok mereka. Ini menjadi satu pertanyaan lah. Ramai juga yang bertanya kepada saya seolah-olah begitu daripada kalangan awam dan juga daripada kalangan masyarakat Cina sendiri. Kerana saya lihat tak semua, walaupun tidak semua orang yang bukan Islam ataupun Cina ni makan babi, dan tidak semua pun yang suka harta semasa penutupan sebelum penutupan ladang babi di Teluk Bunut di Banting. Ramai ada beberapa orang yang selalu menelefon saya bila nak tutup. Kerajaan dah buat keputusan untuk tutup ladang babi secara tradisional yang bau mereka tak boleh tahan dan mereka berkeluarga, mereka sendiri nak supaya ladang tu ditutup dan mereka pun tak makan daging babi. Dan ini sangat kepentingan Mas Ais harus sepatutnya lah dijuari oleh pemimpin-pemimpin Cina, terutamanya kalau Selangor ni DAP lah, ataupun yang bukan Islam, PKR dan sebagainya. Itu saya berkongsi pandangan, tapi sebab DAP ni kita sebutlah kan, sebab itu faktanya bila kadang-kadang isu-isu yang tidak relevan kepada mereka dia diperbesarkan. Contoh tiba-tiba ada isu dahululah, ini beberapa tahun sudah, isu tentang Mahkamah Syariah mereka mahu menjadi anggota pula dalam jawatan kuasa sebegitu kan, yang isu yang tidak berkait secara bukan Islam, dan isu-isu seperti yang dipertahankan, isu-isu lain yang kita kira ada masyarakat Islam pun mengatakan bahawa ini tidak ada kaitan dengan kamu tapi kamu mahu masuk campur, tetapi isu yang directly relevant ataupun ni tidak berbunyi. Jadi kita pun reserve pandangan kita sebab kita pun tak tahu apa yang berlaku, tapi itu saya kira saya berkongsi pandangan itu satu perkara yang agak janggal dan menimbulkan tanda tanya. Okey Datuk. Yang terakhir ni, di awal tadi YB Datuk menyatakan bahawa dengan begitu terbuka dan begitu matang, saya kira bahawa kita tidak menolak modern pig farming. Ya, itu kaedah yang saya kira diterima secara universal pun. Maksudnya kaedah ini kaedah yang boleh menyelesaikan isu alam sekitar berkaitan dengan ladang babi. Jadi
Tetapi yang saya nampak di sepanjang perbincangan kita, yang kita kritik, kita persoalkan ialah perancangan itu bagaimana. Dan kita persoalkan pemilihan tempat itu bagaimana. Dan kenapa maklumat-maklumat itu tidak disalurkan, disebarluaskan kepada rakyat. Dan juga bagaimana libat urus dan kajian-kajian yang dilakukan. Itu yang kita persoalkan. Tidak idea asal itu. Soalan cepu mas. Kalau kerajaan PAS yang diwakili oleh Datuk sendiri, pemerintah, orang kata kan, pemerintah. So kita punya tagline ni what's next. Kan, kalau ditakdirkan kerajaan PAS memerintah, tak kira lah persekutuan ataupun di negeri Selangor, dalam isu ini, Datuk kata, what's next? Dr. Yusuf, saya melihat bahawa isu yang besar yang saya boleh lihat adalah soal keterjaminan makanan. Dan di sini kita sebutkan soal keperluan sumber protein. Walaupun mungkin isu yang besar yang kita nak selesaikan adalah isu babi yang digunakan oleh consumed by the non-Muslim ataupun yang Cina dan yang pengguna-pengguna dia lah. Tetapi saya melihat ini satu walaupun isunya besar, tetapi kita kena melihat dalam era ini, kita perlu melihat daripada sudut yang menyeluruh. Bila kita sebutkan keterjaminan makanan sumber protein, kita harus melihat juga sumber keperluan kepada kepelbagaian masyarakat. Kita ada Melayu, India, Cina dan pelbagai. Dan kita kena melihat sumber protein yang universal. Sebagai contoh, ayam yang dimakan oleh semua kaum, semua penganut agama. Betul. Bagaimana dengan keterjaminan sumber protein daripada ternakan ayam ini sendiri? Masa depan yang saya kira agak mencabar dengan pertambahan penduduk yang sangat cepat di negeri Selangor ni. Saya ingat kalau dulu masa kita ambil kerajaan Selangor, kita terlibat dalam kerajaan negeri Selangor, lebih kurang dalam 5 juta begitu, hari ini dah 7.3 juta penduduk. Dan saya ingat keperluan keterjaminan makanan itu harus dilihat secara serius. Kita masih lagi tidak cukup daripada sumber pengeluaran ayam untuk negeri Selangor. Kita masih lagi tidak cukup sumber daging, kambing, lembu di negeri Selangor. Kita masih lagi ekspor jumlah yang besar. Harta negara kita juga masih mengimport jumlah yang begitu besar. Dan ini harus dilihat. Bermakna daripada persiapan kita, daripada sudut mungkin, tapak-tapak ladang yang kita nak buat ni bukan sahaja kita melihat keperluan sumber ataupun keperluan ternakan babi ini, tetapi juga ternakan ayam. Walaupun kita maklum PKPS memainkan peranan yang cukup besar hari ini untuk membangunkan dan dah ada produk-produk ternakan ayam itu sendiri, tapi bagaimana dengan yang lain-lain? Tanah-tanah yang kita perlu bersedia pada hari ini untuk bangunkan ladang-ladang ayam, lembu, kambing dan sebagainya, supaya kita memastikan bahawa keterjaminan itu akan berlaku. Dan ini harus melibatkan persiapan kita, bukan hanya sekadar tanah, tetapi juga melibatkan semua daripada sudut profesionalnya. Kalau kita mungkin menyebutkan soal modern farming. Daripada sudut apa pun ternakan, itu kita harus ada profesional kita yang tertentu, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita. Sebab tu saya melihat sebagai sebuah negeri yang baik, pengurusan daripada sudut keterjaminan makanan ini harus dilihat bagaimana kita bersiap sedia daripada sudut tapak-tapak untuk kita bangunkan keperluan-keperluan masyarakat secara umumnya, memenuhi keperluan unjuran penduduk yang akan datang, dan bagaimana kita dapat membangunkan anak-anak muda terlibat di dalam pertanian dan juga daripada terlibat peternakan, supaya akhirnya dia punya the cycle of kita punya
penternakan ini Hmm. daripada semua sudut Hmm. kita dapat jaga. Hmm. Begitulah juga daripada sudut sumber makanan ternakan sebagai contoh jagung dan sebagainya yang sudah ada inisiatif-inisiatif, tapi macam mana kita boleh uh, merancangkan lagi Ya. keperluan untuk memastikan bahawa keterjaminan makanan itu akan berlaku. Sebab tu sekiranya PAS dapat diberikan mandat untuk menguruskan negeri Selangor ini daripada sudut keterjaminan makanan, kita harus melihat secara menyeluruh Hmm. supaya akhirnya rakyat yang memberikan um, amanah kepada kita, kita dapat melakukan dengan sebaik mungkin dan saya kira ini dapat kita lakukan dalam kepelbagaian kaum. Kita tak nafikan pelbagai kaum ini ada keperluan-keperluan mereka yang mungkin secara spesifik kita juga bertanggungjawab. Okey. Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi telah menjawab persoalan yang besar dalam kepala saya dan mungkin dalam kepala penonton-penonton. Adakah PAS ini akan mengabaikan hak golongan bukan Islam, golongan bukan Melayu dari segi pengambilan protein, dari segi sumber keterjaminan makanan? Jawapannya jelas apa yang dikatakan oleh YB Datuk Doktor. Kita akan melihat secara kolektif, bersetuju dengan modern pig farming, kita akan menjaga hak semua orang tetapi menekankan keterjaminan makanan secara komprehensif, secara holistik, dan Datuk Doktor telah mengemukakan beberapa cadangan yang kita nampak. Ini apa yang kita nampak, what's next? Penyediaan ladang-ladang dan juga menyentuh tentang peranan anak muda. Latihan yang diberikan kepada anak muda untuk menjadi penternak moden ya, Datuk. Penternak moden sebagai untuk mengekalkan kitaran penternak ini. Sebab kita tahu dalam penternakan babi ini pun banyak penternak-penternak tradisional yang lama kan. Jadi ini bagi saya cadangan dan solusi yang sangat baik. Sangat baik, dan kalau pun sekarang ini kerajaan hari ini mahu mengambil idea YB pada hari ini ataupun kalau telah dilakukan diperkasakan, maka saya kira inilah sumbangsaran semak dan imbang, idea-idea dan kritikan membina yang diberikan kepada kerajaan pada hari ini yang boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat di negeri Selangor. Terakhir, dalam 2 minit, saya nak membaca titah 12 Januari 2026 dan saya nak minta YB Datuk komen. Ini secara rangkumannya, baginda berharap semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan ketetapan ini, yakni projek dengan penuh tanggungjawab, berhemah dan mematuhi undang-undang demi memastikan kesejahteraan rakyat, kelestarian alam sekitar serta keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri Selangor sentiasa terpelihara. Konklusi Datuk dalam 2 minit. Sebagai anak jati Selangor dan juga masyarakat di negeri Selangor, tak kiralah siapa pun yang tinggal di negeri Selangor, yang bermasyarakat di negeri Selangor, yang mungkin bekerjaya di negeri Selangor, sebenarnya Selangor ni kita sangat bertuah kerana mempunyai institusi istana ataupun sultan yang sangat cakna Betul. dengan masyarakat yang pelbagai kaum dan khususnya sebagai ketua agama Islam di negeri Selangor, bagi dia memainkan peranan yang cukup besar. Teguran, nasihat yang diberikan ianya sangat realistik. Sebab tu saya merasakan bahawa institusi istana ini memainkan peranan yang cukup besar dan sudah tentulah kerjasama di antara badan eksekutif yang ada di negeri Selangor ini, kepimpinan yang ada di negeri Selangor ini harus sentiasa mempunyai hubungan dan mendapatkan mandat yang terbaik daripada tuanku sendiri. Kerana saya ingat dalam kenyataan ataupun titah itu memang satu yang sangat berharga kita melihat yang akhirnya dapat membuka mata dan pemikiran kita apa yang kita nak bangunkan di negeri Selangor bukan sahaja pada hari ini
tetapi untuk jangka masa yang begitu panjang dengan kepelbagaian kaum dan agama yang ada dalam negara kita. Apa jadi dengan babi? Satu persoalan yang cukup besar telah dijawab oleh Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa isu-isunya? Apa kegusaran? Apa ketidakpuashatian? Apa cadangan-cadangan lain? Bagaimana kita hendak memperbaiki lagi apa yang ada? Bagaimana maklumat itu perlu disalurkan? Dan yang terakhir, bagaimana kita perlu memanfaatkan peranan yang begitu baik, yang begitu kita beruntung peranan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk sama-sama kita bangunkan negeri yang tercinta ini, bukan saja sekadar negeri yang paling maju sekarang ini, tetapi negeri yang sepatutnya lebih baik daripada sebelum ini, kerana rakyat Selangor dan Selangor deserve better. So itu yang kita dapat kupas tentang apa jadi dengan babi pada hari ini, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus atas sudi hadir di studio What's Next Podcast pada hari ini dan meluangkan masa untuk berkongsi pandangan yang begitu bernas. Dan kepada penonton-penonton sekalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga lihat dan tonton video-video podcast What's Next Podcast di 3 saluran yang utama, iaitu pertamanya TikTok People of Selangor, dan keduanya YouTube channel Post Studio, POS Studio, dan yang ketiga boleh juga diakses di FB PAS Selangor. What's Next Podcast akan membawakan siri-siri seterusnya, perbincangan hangat, kontroversi dan juga jawapan-jawapan tuntas daripada panel-panel yang tersohor, yang begitu berpengalaman dalam isu ekonomi, politik, sosial, anak muda dan sebagainya secara umumnya tentang masyarakat Malaysia dan secara khususnya kepada rakyat negeri Selangor. Sekian untuk malam ini. Saya Yusuf Farizal bin Yusof, hos anda. Jumpa lagi dalam siri seterusnya What's Next Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.